Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya dah hampir ke puncak Gua Thur. Kalau kita tengok di depan ni dah hampir ke puncak, insya-Allah. Dah tadi gelap sikit. Okey. Penat, memang penat. Tetapi satu kepuasan bila mana dapat sampai di tempat yang ada peristiwa sirah Nabi SAW, dalam peristiwa hijrah baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya kita dah sampai di puncak, insyaAllah. Saya tunjukkan suasana di puncak Jabal Thur, ataupun padanya ada Gua Thur, insyaAllah. Jom, sikit lagi insyaAllah kita akan naik. Ini view daripada puncak Bukit Thur. Alhamdulillah, sikit lagi. Minta maaf kalau bunyi penat, sebab memang penat. InsyaAllah. Alhamdulillah, pertama kali saya sampai di Gua Hira, Gua Thur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dah sampai di puncak Gua Thur, di Gua Thur, InsyaAllah. Okay, ini adalah Gua Thur, tempat baginda Nabi SAW. Ya. Ada Gua Thur? Ada. Okey. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Okey, kita masuk. Ya, saya nak lampu. Kita pasang lampu sekejap, insya-Allah. Okey. Masya-Allah, tabarakallah. Kita kena menunduk masuk bawah ni. Baginda Nabi SAW bersama sahabat dia Abu Bakar As-Siddiq ketika mana bersembunyi daripada Quraisy dalam peristiwa hijrah. Allah. Sekarang ni dalam gua ni saya berseorangan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, ni suasananya. Masuk dalam lagi. Masya-Allah. Sangat sempit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, silakan masuk. InsyaAllah.